formula kejayaan umrah. Yang kelima, rujukan. Apa maksud rujukan kat sini saya kata? Siapa tuan-tuan punya pakar rujuk kat sana? Siapa tuan-tuan dan perempuan punya mutawif kat sana? Siapa pengurus? Adakah mereka rujukan yang tuan-tuan yang terbaik, yang bagus, tuan-tuan terdapat? Ini bagi jemaah yang pertama kali. Kalau jemaah yang dia biasa pergi umrah, dia tak perlukan rujukan. Dia boleh buat umrah sendiri. Tak ada isu. Bagi jemaah yang pertama kali, dia perlu dapatkan rujukan. Sama ada DIY maupun yang bukan DIY. Sebab tu tuan-tuan, penting tak rujukan ni? Sangat penting. Ramai jemaah yang kecundang bila dia dapat rujukan yang salah. Pernah tak berlaku jemaah dapat rujukan yang salah? Banyak tuan-tuan. Bukanlah saya kata setiap semua travel macam tu, tak. Ada jemaah terkena, nasib dia tak baik. Tuan-tuan perasan tak? Sebab tu tuan-tuan, kembali kepada soalan saya yang sebelum tadi saya tanya. Macam mana nak pilih syarikat travel yang terbaik? Apa tips dia? Tips dia mudah je. Bukan pilih syarikat, tetapi pilih tuan punya rujukan siapa. Kenapa saya kata kena pilih rujukan kita siapa? Sebab tuan-tuan perempuan pergi sana bukan dengan syarikat. Syarikat elok je duduk kat kampung, elok je duduk kat KL, tak bergerak. Yang tuan-tuan hidup 24 jam, sakit, pening, isu hukum hakam, yang tuan-tuan kena rujuk adalah ni, rujukan. Mutawif nak kena pilih. Sebab tu bukan pilih syarikat, tapi pilih mutawif. Siapa rujukan kita? Tuan-tuan, bila saya sebut rujukan, dia bukan hanya melibatkan umrah saja. Umrah penting lah. Baik, tuan-tuan. So, inilah formula. Kalau tuan-tuan ada rujukan yang betul, insya-Allah yang lain semua akan betul. Inilah 5 formula kejayaan umrah. Yang pertama adalah sikap yang betul, ilmu yang betul, niat yang betul, anggapan yang betul, dan rujukan yang betul. InsyaAllah bila tuan-tuan ada benda ni, umrah tuan-tuan akan menjadi sinar. S-I-N-A-R. Bercahaya. Bersinarlah perjalanan umrah tuan-tuan dan perempuan semua.